Gunung Datuk di Negeri Sembilan terkenal sebagai lokasi pendakian yang indah, kaya dengan sejarah dan menjadi pilihan ramai pencinta alam. Namun, di sebalik kehijauan dan batu-batu besar yang menjadi mercu tanda gunung ini, tersimpan kisah misteri yang jarang diceritakan secara terbuka. Amir, seorang pendaki solo yang berpengalaman, memilih untuk mendaki Gunung Datuk pada hari Jumaat seawal jam 7 pagi. Cuaca cerah dan suasana hutan menyambutnya dengan ketenangan. Segalanya berjalan lancar sehinggalah dia tiba di separuh perjalanan, berhampiran kawasan batu besar yang menjadi tempat berehat pendaki. Sedang dia berhenti mengambil nafas, dia terdengar dengan jelas namanya dipanggil, "Amir! Amir!" dari arah belakang. Dia menoleh pantas. Tiada siapa. Laluan sunyi. Dedaunan hanya bergerak lembut ditiup angin. Amir berasa tidak sedap hati, namun dia cuba berfikiran positif. Mungkin suara pendaki lain, bisiknya. Walaupun sejak mula mendaki, dia tidak berselisih dengan sesiapa pun. Dia teruskan pendakian, tetapi rasa seram kian menggigit apabila setiap 5 minit suara yang memanggil namanya kedengaran lagi, makin lama makin dekat, seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Amir mempercepatkan langkah. Tapi selepas hampir 30 minit berjalan tanpa henti, dia perasan sesuatu yang aneh. Dia sudah 3 kali melintasi batu besar yang sama. Hatinya mula panik. Laluan yang sepatutnya lurus kini berputar-putar. Kompas dan GPS dalam telefon tidak menunjukkan arah yang betul. Peta digital memaparkan bahawa dia berada jauh dari laluan utama, lebih dekat ke kawasan belukar yang tidak pernah diterokai. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Perlahan, mendayu-dayu. Amir berpaling dan melihat kelibat wanita berjubah putih berdiri jauh di celah pokok, memandangnya tanpa mata. Hanya lekukan hitam pekat di wajahnya. Wanita itu mengangkat tangan dan menunjuk ke satu arah. Amir, dalam ketakutan, melangkah ke arah yang ditunjukkan. Entah bagaimana, selepas berjalan hampir setengah jam, dia tiba-tiba muncul di kawasan letak kereta, jauh dari titik akhir pendakian. Dia terduduk, pucat dan bingung. Beberapa pendaki lain yang baru tiba kehairanan melihat keadaannya. Seorang penduduk tempatan mendekatinya dan berkata, "Kau lalu ikut jalan belakang ke?" Amir hanya menggeleng. Orang tua itu tersenyum nipis. Ramai yang terpanggil kalau tak betul niat mendaki. Kadang tempat ni uji siapa yang datang. Sejak